Mariam. Apa tak nak. Kenapa ni? Kenapa lagi? Kenapa tak ada muka layan jumpa? Kenapa? I tahu siapa culik Mikael. Bella. Tak patut kenal orang macam you, tahu tak? I tak patut kenal, tak patut tahu siapa you. I menyesal lah kahwin orang yang salah dari hidup I. Dah hancurkan hati I, dah hancurkan rumah tangga I, dah hancurkan segala-galanya termasuk anak I. You useless. Okay, fine. Yes, memang I useless, okay? I memang tak guna. Please, bagi I satu peluang sekali ni. Untuk selamatkan anak kita. What makes you think I akan percaya kat you? Huh? After one and another. You lelaki yang tak bertanggungjawab, tahu tak? You lelaki tak bertanggungjawab. You tak guna. Kau tak macam ni lah, anak kita tak hilang. Bagi I satu peluang ni. Percayakan I untuk selamatkan anak kita. Please. Please, Mariam.